ini kita dapat himpun dalam satu majlis atau program yang diadakan khusus untuk anak-anak pelajar SK Batu Dalam. Program ini kita namakan sebagai program SAFE. Kita dapat pelancaran hari Isnin kan? Okay. Kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Jawatan Kuasa Pengelola. Program ini dianjurkan oleh gabungan unit bimbingan kaunseling dan disiplin di bawah unit HAM lah, Higher Murid Sekolah. Okay, seterusnya seperti mana yang semua maklum, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih juga di atas kesudian kawan-kawan polis kita daripada PRM sudi menghadirkan diri ke sekolah kita pada hari ini. Beliau sibuk tapi dapat juga meluangkan masa bersama-sama dengan anak-anak dan ibu bapa kita di sekolah pada hari ini. Terima kasih yang tak terhinggalah daripada pihak sekolah. Sebelum tu saya juga ingin mohon maaf awal-awal lah dengan keadaan kita, tempat kita sempit, tak luas. Sebab untuk makluman, sekolah kita, sekolah SKBT ni dalam proses pembinaan. Sebab tu macam lansing semua tak pasang. Sebab ni nanti dia akan tukar fungsi. Dia akan kembali kepada kelas. Jadi kami tak boleh renovate apa-apa. Dengan kerusi pun, sofa memang tak beli tu. Jadi minta maaf. Sebab ni kami nanti bangunan baru dia dah bagi. Jadi kami cuba elakkan mana-mana yang dah ada tu kami tak tu lah. Jadi saya minta maaf kita dengan apa adanya hari ni. Cuma macam mana, sebagaimana yang semua maklum, tujuan majlis kita diadakan hari ini adalah untuk memberi kesedaran kepada semua warga SKBT, termasuklah guru sendiri, ibu bapa dan anak-anak. Kita collect 3 sekali. Sebab bully ni dia bukan berlaku dalam kalangan kanak-kanak je, bukan murid-murid je, guru-guru pun ada. Jadi kita nak ambil kesempatan ini, kita nak dengar, kita akan berikan pendedahan bahayanya bully ni dan macam mana cara-cara kita nak cuba menghindari kes-kes gangguan bully ni lah. Sebab bully sekarang sangat dipandang berat oleh KPM sebab hari-hari ada isu bully. Jadi saya mohon semua, terutama anak-anak saya, anak-anak pelajar SKBT, pinjamkan mata dan telinga kamu, dengar segala amanat yang disampaikan oleh penceramah kita nanti, masukkan ke dalam hati. Saya berharap semoga program kita ini paling tidak akan memberi impak kepada murid-murid. Saya kalau boleh nak ibu bapa yakin hantar anak ke sekolah ni. Hantar maksudnya pergi dengan keadaan sempurna, balik pun anak dia dengan keadaan sempurna. Itu harapan besar saya. Okay, jadi ini adalah usaha kecil kami. Tanda kami kami sendiri tak setujulah dengan yang kes-kes bully tu. Ini tanda usaha kami lah, cakna kami. Jadi saya mohon, saya berharap semoga sekolah kita dilindungi daripada sebarang kes-kes bully. Dan anak-anak sekolah kita bolehlah nanti digelar sebagai sekolah selamat, bebas daripada bully. Jadi saya pun tak nak cakap panjang sebab kita nak dengar ucapan dan ceramah daripada tetamu jemputan kita. Saya mohon, saya minta maaf kalau ada salah silap dari saya. Yang baik datang daripada Allah. Segala kekurangan adalah berpunca daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.